Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada saudara, ibu bapa yang kasihi sekalian yang ikuti bersama di dalam video FC Cinta Nabi. Kita pergi bersama perkenaan dengan berlaku saat ini. Yang saya dapat saat ini tu ialah berlaku kebakaran di Yerusalem, di tengah negara miliki daripada Israel tu. Berlaku kebakaran yang sangat besar lalu itu, dan learning tu daripada pihak ketentera Israel itu, semua jumlah 110 orang sekali ngaluk dia tu mari buat bantuan untuk memadamkan api yang telah nyala sekarang ni di sana tu. Tak tahu api mari di mana tak. Jadi nyala seolah-olah kata bakar lah sekarang ni, jadi bakar. Lepas tu pihak Perdana Menteri dia tu istihar kata sekiranya kalau tak pandai dengan pegawai dia 110 orang daripada lukra dia, dia nak panggil lah orang di kawasan hampir-hampir tu untuk dibantu memadamkan api. Beberapa bulan baru ni kita duk maklum kata dah berlaku kebakaran di Los Angeles dengan sangat besar. Maka malam ni ada berlaku kebakaran di tempat negara Israel di sebelah tengah tu. Jadi sekarang learning tu dia duk bosan dengan perkenaan dengan api duk nyala. Saudara-saudara yang nak boleh tahu maklumat ni, kalau kita nak tengok rupa video tu, pergi tengok di dalam Al Jazeera. Kerana Al Jazeera baru lebih kurang 12 minit saat ni. Perkenaan dengan kebakaran di dalam tempat kawasan hak Amerika hak Israel. Saudara-saudara, saat ni pula hak Al Jazeera Misri dia hantar ke satu seorang daripada kawan ni yang duduk di dalam bawah jaket emas saat itu, dia mengeluarkan satu video seorang daripada kawan ni, orang itu orang Israeliah lah yang duduk dalam jaket emas saat itu, melalui video dia kata dia berasa nak klik kepada negara dia lah, nak klik tengok keluarga dia, minta lah kepada kerajaan itu tolong dia tu waktu baik mari, yakni dengan bui apa alasan, apa perjanjian yang dibuat janji ke oleh dua pihak iaitu Israeliah dengan pasukan Palestin tu. Dia minta lah berlaku perjanjian, yakni kau tak tolong lepas mari dah tu bertikai tu. Maka dia minta, dia kata di dalam kecik video lah seorang daripada tawan ni Israel tu, dia kata dia tak usah kelik lah di dalam keadaan tu duduk di dalam long, duduk di dalam almari mati tu tak usah duduk dalam longsok tu. Mana kata dia nak kelik hidup lah. Sekarang learning pun dia tak agak dah, dia kata di dalam maklumat saya pro aircraft tengfai tak tahu juga tu jadi tak tahu kebakaran tu mari ke mana lagi berlaku. Kemungkinan ada orang bakar ke kemungkinan ada api hak Yame hantar tadi tu, kerana tak tahulah, oleh kerana hari ni tu Yame dia hantar 2 soruh daripada hypersonic ataupun kipanan witness yang hak dia tu menuju kepada Ashkelon dan juga Jaffa di kawasan Haifa tu. Di Jaffa tak berlaku kebakaran tu, hak tu kedak bersangkut dengan hak tu tak tahulah, tapi hak Yame hantar tu kalau mengikut J tu pagi tadi lagi. Tapi kemungkinan bunga-bunga api itu pun boleh jadi. Kemungkinan itu orang tak sokong ke akan Perdana Menteri itu awak berlaku kebakaran pun boleh jadi. Tu wallah alam tak ada boleh tahu dengan jelas lagi. Cuma sekarang ni itu berlaku kebakaran. Lepas tu, jadi saudara-saudara kita tu mana tahu maklumat ni dah tu bolehlah cuba-cuba royak tengok saya pun tengok dengan pitah lalu saat ni tak ada perjelasan dan kenyataan oleh ahli pemberita kata buku kapo boleh kebakaran saat itu. Dan seterusnya kita pergi kepada perkenaan dengan tawan ni saat ni lagi. Tawan ni saat ni lagi tu dok minta lah kepada kerajaan dia. Tawan ni hak Israel tu dia minta kepada kerajaan dia tu minta nak kelik hidup lah, tak usah kelik mati. Tak usah kelik di dalam longsok, tak usah. Dia pun masih tak agak. Kerana dia duduk di dalam gelembung ataupun dalam lubang pasukan tentera emas sekarang ni kena pelari semua. Jadi fok para mujahidin Palestin tu duk lari semua. Oleh kerana apa? Oleh kerana ketika Israeliah tu duk hantar ke akan bang caruak menuju pada tempat di dalam Gaza tu melalui udara tu dekat-dekat lah dengan tempat dia duduk tu. Kena duk pelari diri semua. Lalu itulah dia tu ke satu video yang minta kepada para mujahidin dia nak berkecek di dalam satu video
suruh para mujahidin tu taitak hak dia minta tu dah suruh apa dia ni royak nak tahu dia nak kecek nak tahu kepada orang warah dia dan juga nak tahu kepada kerajaan dia kata dia sekarang ni duduk di dalam kesusahan yang sangat lalu tu dia minta nak kelik kepada negara dia tu dengan keadaan hidup lah saya mati dengan sebab dia ada royak tu kalau mengikut daripada saya dengar saat ni dah dengan kelimuh yang dia tulis saat itu sekarang ni dia ada sebut di dada daripada tawen ni tu hak daripada kalangan ahli apa ni orang-orang apa ni tawen ni hak mah dak pergi tu. Itu satu maklumat yang saya dapat baru-baru saat ni. Dah saudara-saudara. Dan hari ni tu berlaku pagi tadi dah kita boleh tengok dah berlaku pertempuran ketika pihak Israeliah tu masuk buat serangan di kawasan Jenin dan juga hak belah sekali yang hari ni iaitu dia takbang pula di rumah sekolah tempat berehat daripada kalangan rakyat Gaza serta dengan beberapa banyak budak di situ tu dia takbang di rumah sekolah tempat berehat sementara ataupun simpan daripada ahli penghijrah hak rakyat Palestin tu. Maka di situ tu kalau tengok tadi tu 13 orang dah. 13 orang dah meninggal dunia ketika Israeliah tu dia hantarkan bom melalui udara di rumah sekolah tempat kediaman sementara. Rumah sekolah tu lain tu panggil rumah sekolah untuk berehat dan juga panggil ahli penghijrah semua yang ada duduk dalam keadaan susah di kawasan tu situ tempat duduk daripada kalangan rakyat Gaza tu. Maka ditakbang oleh Israeliah. Kalau mengikut daripada berita tadi tu dia kata 13 orang dah meninggal dunia dah kebanyakannya daripada kanak-kanak. Itu yang saya dapat pagi tadi. Dan pagi tadi juga ada berlaku pertempuran yang saya telah buat tubik di dalam video sebuah video tadi pertempuran di antara pasukan tentera Israeliah dengan pasukan Al-Qassam di satu kawasan di dalam Binu dah. Maka waktu tu pasukan Al-Qassam duk tunggu-tunggu dah di dalam rumah saat itu. Bermolek Israeliah yang buat serangan darat tu pergi masuk di dalam bangunan rumah saat itu. Maka bertempur situ kerana Al-Qassam saat itu duduk dalam rumah tu dah. Berdiri situ berlaku berdiri di atas rumah tekad yang kedua. Maka jatuh ke tangga patah kaki-kaki ni kata kena berdiri tu. Hak seorang mula-mula tu mati selalu. Hak seorang yang kedua tu heret pohon, akhir-akhir mati juga dengan sebab tak menahan akan kesakitan yang kena bak play dia tu jadi apa ni orang panggil berat juga tak tahan kesakit. Akhir-akhir mampu juga. Dah 2 ekor lah pagi tadi tu. Hak yang saya dapat. Dan selaginya hari ni yang ada ketika Yamin hantar tadi tu berita hak 12 channel hak Israeliah tu tak ada waktu tubik berita. Kerana Yamin hantar jawab suruh daripada hypersonic Palestina 2 tu Israeliah tak ada waktu tubikkan berita. Tetapi dalam hal tu pun orang pakat tahu belakang. Semua daripada rakyat dia sendiri pun tahu kata waktu pagi tadi tu ketika Yamin hantar tu ada daripada kalangan rakyat dia tu buku gambar. Ketika Yamin hantar mari di dalam negara Israel di Ashkelon tu. Maka membawa ke hypersonic tu ataupun Palestina 2 tu jatuh turun di tempat Ashkelon tu bakar juga daripada kalangan rakyat tu pukul gambar deh. Jadi berita dia tu tak ada royak tapi berita Al Jazeera tu tubik lah oleh kerana dia dapat ambil daripada satu video hak rakyat dia sendiri iaitu rakyat hak Israel dan rakyat Israel yang ada ni sungguh ti kata Yamin tadi tu hantarkan dua buah daripada hypersonic tu. Maka dalam hari yang nak tusuk pun tak boleh nak tusuk. Satu pertama yang nak tusuk tak boleh kerana sharing kukuh. Yang kedua ada video daripada keluarga dia iaitu orang daripada rakyat dia sendiri kukuh. Itulah kenyataan dia kata Yamin ni dia kecek lagu mana dia buat sungguh baru ni dia dah kata jangan atas sungguh masuk pada hari ni lepas tu di dalam video saat ni tu daripada orang kampung orang kebiasaan lah daripada rakyat dia tu royak kata jatuh sungguh tetapi tidak ada beri perjelasan berkenaan dengan kata sakit ke mati ke apa ke tak ada beri perjelasan tu cuma royak kata jatuh sungguh ti lepas tu ada nyala lepas tu api hak saat ni tu semua orang pakat ada sanitan dia agak-agak kata kemungkinan ada orang bakar daripada rakyat dia sendiri tu hak tak kena kepada Perdana Menteri. Satu tak yang keduanya boleh jadi selepas daripada tahun ni tu tubik istihar kata tubik video hari kata dia tu sakit duduk dari keadaan susah dah tu kemungkinan pok-pok worih
daripada tawen ni tu membakar ke satu bakar hak tu pergi kerok sajalah, benda hak sebenar tu tak tahu lagi. Dan kemungkinan ada juga kata kemungkinan boleh jadi sing tipin pedai takut hak yameh hantar tadi tu daripada bunga-bunga api tu hak di atas suruh tadi tu nyala. Tu jadi 2-3 peradin, 2-3 perkara ni lah sekarang ni buat kaji berkenaan dengan kebakaran yang terbakar di dalam Isra sekarang ni. Jadi peminat-peminat saudara-saudara kalau nak jelas molek kita masuk tengoklah di dalam Al Jazeera dan juga masuk tengok dalam berita lain lagi lah untuk kita tahu perkenaan dengan ni. Oleh kerana saya tengok sana dapat maklumat secara tu ya. Tidak boleh buat perjelasan lagi kata apa terjadi pada berlaku kebakaran pada malam ni hak kita dapat saat itu. Dan saudara-saudara ibu bapa dikasihi sekalian, selaginya hak berlaku juga hari ini iaitu di Turki. Seperti mana video yang saya telah waktu saat itu, Turki saat itu kocok bombing ataupun bergempa bombing dengan secara kuat juga. Gempa bombing itu necuk 2 darjah ataupun Richter kuat juga hingga ke siapa rumah-rumah hak berlapis-lapis itu tak berani siapa nak duduk lah kerana bergerak kuat dan rakyat-rakyat saat itu pakat lari hidup tempat long ataupun tempat yang tidak ada bangunan lah, cari tempat. Tapi tidak ada bui kenyataan lagi kata ada bertindih-tindih sakit mati itu tak ada bui kenyataan lagi itu berkenaan dengan ada kesan dak ulama dunia petua suruh jihad ulama dunia ada hak ya istihar kata daripada beberapa ulama dunia lah ya istihar tu learning tu ada juga hak murid nampak ke tu banyak negara dah cuma hak tak bekahnya hak tak ambuh lagi nya Saudi lah. Saudi tu dia tak masuk dalam tu tak masuk dalam untuk berjihad fisabilillah lagi. Oleh kerana dia kata macam-macam lah kita pergi tengok maklumat sekali lagi lah tu. Cuma tu negara-negara lain termasuk Afghanistan, termasuk negara-negara hak biasa duk perang dah hak ni nak belakang dah. Cuma duk nanti jadi ramai-ramai gitu ya, termasuk Afghanistan dan termasuk Iraq, termasuk lain-lain lagi. Dan Turki setengah kata masuk juga dia. Dia telah terima kata perbuatan yang telah berlaku di Palestin ni adalah masuk di dalam fisabilillah dah. Itu saya pun boleh hoyak secara tu lah, lagu mana tu nak jadi orang lain nak kata lagu mana tu dah banyak lagi. Lepas tu ada selaginya payah nak berkecek dah kerana secara umum ni ia gini ia ada setengah daripada puak tu dia kata kita tak boleh nak buat berlaku peperangan lagi sebagai peperangan agama tu oleh kerana Palestina sekarang ni tu duk dibantu ke oleh puak Syiah. Itu setengah-setengah daripada termasuk juga perkataan oleh Saudi perkataan tu juga. Semua hak duk dibantu dia gini sebab apa boleh Syiah hidup campur tangan Syiah hidup pergi gitu gini. Itu adalah sekadar-kalanya kalau kita tengok dengan halusi sungguh seperti kita kata Yamin ni ada sungguh Syiah ada juga Sunni. Kita kena faham Houthi asalnya daripada kalangan dan kumpulan daripada Syiah. Tetapi sekarang dia telah bercampur yakni telah bermuafakat, telah bersetuju oleh kerajaan Yamin sendiri itu dibantu daripada kalangan Sunni tu. Untuk nak menahan akan pertinuk terhadap Palestina ni. Ada juga hak kata tak sabit dengan tu, tak sabit dengan Syiah, tak sabit dengan apa dak. Cuma bagi orang hak tak setuju tu jaga lagu ni kita kecek mudah-mudah agak. Orang hak tak setuju di atas peperangan perjuangan ni kalau saluran satu aliran tu dia tuju kata Syiah. Dah dia tak mari ni. Support dengan kita rupalah ni nampak support kita kata Amerika Syarikat dengan Israeliah dan juga orang-orang lain lagi apabila orang yang melawan ataupun menahan lawan akan Amerika Syarikat dan juga Israeliah orang itu kena dituduh sebagai teroris ataupun sebagai kokanrai. Orang mana-mana Islam mana-mana yang menetai kerajaan kufur semua dikatakan teroris. Semenjak pada awal itu lagi semenjak daripada dipernamakan oleh Amerika Syarikat apabila
orang Islam mana yang menahan dan juga lawan kerajaan, maka itu nama yang diletakkan oleh pokok Amerika Syarikat dan juga Israel kata teroris. Dikata perkara tak kira lah. Ialah gitu. Supaya tu juga orang yang lawan akan Syiah dituduh kata Muhammad bin Abdul Wahab. Orang yang lawan akan Muhammad Abdul Wahab dituduh kata Syiah. Ialah gitu. Nama apa gitu. Orang yang lawan kerajaan Amerika Syarikat dan orang yang lawan kerajaan Israeliyah, dunia hati rajuk besar ni kita kata Amerika Syarikat. Amerika Syarikat nyebut nama selalu dah sebagai teroris. Kalau lawan dia. Tak. Orang lawan dia, sahabat tu lah. Saudi dia tak mahu tu. Saudi takut cemar nama dia sebagai teroris. Dan juga dia tu duk saya ke dunia dia tu harus syukur lah. Dan juga orang yang lawan Syiah dituduh sebagai Muhammad bin Abdul Wahab. Orang yang lawan Muhammad Abdul Wahab dituduh oleh Muhammad Abdul Wahab kata Syiah. Dia tak kata tak. Kok lain. Dan begitu. Adapun kita orang Sunni ni, kita tak ada menetai dek tulis ni. Oleh kerana kita ada tempat dia yang kita ikut, yang kita berkata. Dan kita tak mengkufurkan dan tak memperbida'ahkan kat orang tu. Dan orang yang lawan kalau Sunni gi lawan akan Syiah, dia kata kita tu satu perkara pula. Dan sekiranya Sunni gi lawan akan Muhammad Abdul Wahab dituduh kata bid'ah. Ya gitu. Itu pucuk-pucuknya. Yang saya nak cerita lalu gitulah. Lepas tu demo kira dengan akak fikir demo sendiri lah. Saya pun tak boleh nak berjelas mana dengan tu. Kerana orang panggil takut jadi masalah luas pula. Tetapi sekarang learning tu kita kira di sini setengah-setengah beri pendapat daripada ulama-ulama luar negara, termasuk Pakistan, termasuk Afghanistan, termasuk Jordan setengah daripadanya, dan termasuk Iraq dan setengahnya, dan juga termasuk negara-negara yang Islam lah. Dia kata walaupun Syiah saat itu orang panggil duduk kontrol di dalam pertempuran learning tu di antara Israeliyah dengan Palestina tu, orang bertikai waktu tu dia kata Syiah sebagai orang duduk nunglang. Lepas tu daripada ulama yang hak tengah lah kita kecek mudah nak kata kepada Syiah tu sebab Syiah tu lah tak jadi orang panggil tak jadi hak di ulama dunia istihad untuk berperang saat itu. Kerana Syiah tu setengah ulama kata gini, Syiah dia duk lawan pure sekarang ni. Dia duk lawan Sunni ke, dia duk lawan siapa perkena dengan khususnya di Palestina tu. Tak sekira lah di Iraq, tak sekira lah di Syria tu, kira di Palestina tu. Syiah duk lawan dengan pure. Seperti Iran duk lawan dengan pure. Seperti Yamin duk lawan dengan pure. Bukan Yamin duk lawan dengan Sunni, bukan Iran duk lawan dengan Sunni sekarang. Yakni perkena dengan kita jadi spek dulu. Dah kita kecek buku spek dulu. Iran duk lawan dengan Amerika Syarikat dan Iran duk lawan dengan Israeliyah. Begitu juga Yamin. Maka dengan sebab Iran duk lawan dengan demo tu dah, di situ tu boleh dikatakan benar-benar lagi. Hak masalah pegangan dia dan etikad dia tu suku. Maka kita tak boleh nak pergi hukum kata dia tu perkena dengan berlaku peperangan di Gaza sekali ni, kita nak pergi hukum kata tak jadi fisabilillah lagi, tak boleh dah. Sebab masalahnya Syiah tu suku, Sunni tu suku. Sunni duk lawan dengan siapa dah ni? Ya ke situ. Untuk nak lawan akan Amerika Syarikat dan juga Israeliyah. Maka di situ kanlah dan salah satu lagi ulama dia bagi fatwa. Mula baru ni dia tak ada bagi fatwa lagi. Di beberapa bulan yang lepas dulu pada ni tak ada bagi fatwa kata suruh dunia umat dunia tu hak Islam tu kena lawan dah tu. Dia tak waktu bagi fatwa. Baru waktu bagi fatwa oleh kerana mana? Oleh kerana Amerika Syarikat dan juga Israeliyah ni tu telah bagi kenyataan kata dia nak memperhilangkan keturunan Palestina dan dia nak memperhapuskan akan bumi Palestina, nak penjajah jadi rasmi ataupun pentangkan hak dia sendiri. Maka situ dah hak kata wajib ulama dunia kata berlaku peperangan itu adalah perkara yang wajib bagi umat seluruh dunia. Dan cuma ada fardu kifayah gitu ya. Dan di Maroko pun telah beristihad juga kata setengah-setengah lah ke semua dak. Kata wajib juga. Sebab dia kata sekarang ni Amerika Syarikat dan juga ataupun Zionis dan Israeliyah tu
duk tinok terhadap rakyat Sunni. Dah ada terhadap Sunni yang ada di dalam Palestina. Lepas tu satu perkara yang kata wajib tu. Dah ada mau tanya ni duk jawab soalan dia mau tanya saat ni lah. Dan soalan laginya sebab nak memperhilangkan bakar, nak habis orang tu buat demo tu nak habis orang Palestina dan nak memperhapuskan akan Baitul Maqdis. Dah hak masalah nak boleh hapus tak boleh hapus tu, hak tu daripada Tuhan penjaga area, tapi makna kata dia duk kat tu wajib dah orang lain tu menahan. Tu di situlah ulama memperpatuakan kata wajib lah umat Islam seluruh dunia mempertahankan. Di situlah dikatakan fisabilillah, hak mengikut daripada kecek ulama hak dunia tu lah. Saya pun boleh royak gitu ya. Dah ni orang panggil royak mengikut royak teh yang diperroyakkan oleh puak-puak ulama dunia tu. Dah daripada jawab pesan itu. Itulah saudara-saudara ibu bapa yang dikasihi sekalian. Tapi kita di sini ni sekadar berdoa, sekadar bantuan terhadap mereka sajalah. Kerana kita tak ada daya upaya, tak kuasa tidak ada gapo nak boleh beri bantuan, mereka doa lah kita sebagai senjata orang mukmin untuk memperdoakan beri keselamatan terhadap saudara kita. Tak kira lah kata nak jaya tak jaya tu atau suku pertolongan Tuhan. Sekiranya Tuhan tu berjaya, maka dia dapat berjaya doa kita tu kemungkinan Tuhan terima. Maka kita berdoa sajalah apa nak jadi tu serah pada dia. Kemudian satu perkara lagi, iaitu yang kita tengok video yang telah mengeluarkan oleh beberapa cong pun, tak ada kira lah cong mana-mana pun. Jadi kita tengok tu berasa nyanyi dan berasa kesian belah dan berasa jatuh air mata. Jadi daripada orang-orang yang ada Palestina tu seolah-olah kata Allah teruk ada segi zahir mata lendai kita tu teruk lah. Mereka itu mati di dalam keadaan empty dengan batu tinih, dengan rumah, mati dengan bang, mati dengan bedil, mati dengan demo, gitu gini macam-macam. Itu segi zahir kita. Adapun di segi tu mereka itu terlebih seni daripada kita lagi tak. Saya rasa gitulah perkenaan dengan saudara kita yang ada di Palestina tu. Sebab mereka itu dah lawa. Kita tengok lawa tak lawa mereka dan tegak tak tegaknya mereka, walaupun tidak ada alat senjata ada di tangan, tetapi dengan tukar batu pun dia dah lota juga, bunga juga tu mana kata lawa. Maka mereka itu lawa begitu tu, satunya nak jaga ke akan bombing yang bertuah ataupun bombing yang telah disebut dalam Quran, dan yang keduanya mereka itu adalah anak tepat yang diperanakkan di situ sebagai tanah air demo. Maka orang panggil kasih kepada tanah air, maka wajib di atas mereka tepat di situ juga dah. Maka apabila jadi begitu, dia memari nak mengenak akan bombing yang diperlahirkan akan tempat orang situ tu, maka wajib dia mempertahankan. Maka apabila wajib mempertahankan untuk nak jaga ke tanah air tu, maka masuk di dalam kata sabilillah dah lah demo yang ada di Palestina tu. Kerana kasih kepada tanah air ni adalah satu perkara yang berkaitan dengan iman juga, seperti mana kata hubul watan minal iman tu dah. Kasih ke tanah air tempat beranak ke kita tu adalah setengah daripada iman dah. Sekiranya kita tak ada rasa sayang kepada tanah air tempat memperlahirkan kita tu, mana kata kita tu seorang yang iman yang sudah rusak dah lah, kalau ada pun rusak. Dah seperti mana orang-orang di Palestina, walaupun halus besar tino jatuh tua muda lawas semata. Sampai akhir, sampai ke hari ni dia masih lawa lagi, oleh kerana dia kasih kepada tanah air demo, tempat beranak demo. Maka orang panggil kasih tu perkara tu perkara yang wajib kena mempertahankan. Mati mereka itu dihukumkan sebagai fisabilillah. Itu kebanyakan ulama dia berhukumi balas tu terhadap rakyat Gaza sekarang. Lalu itulah kita tengok dengan rupa zahir seolah-olah mereka itu nyanyi. Tapi kalau kita tengok sebaliknya, dengan hakikat tu, mereka itu terlebih seni daripada kita tak. Kerana nak mati dengan jalan tu payah, bukan kata tak boleh semua tak. Malaikat dengan jemput Allah Ta'ala ya. Ulana orang nak mati begitu tu, tapi tak boleh. Dengan sebab Allah Ta'ala tak bagi, tak, ya tak boleh. Tetapi bagi orang yang ada di Gaza, orang yang ada di Palestina tu dapat. Sebab itulah dia mau tak jang tubik. Tak ada juga hak hijrah tubik pun, tapi banyak hak tak hijrah. Jangan mati situ, seperti mana saya telah buat video dah dulu berkenaan dengan seorang dan juga keluarga Palestina sini telah berkecek kata dia tak akan keluar tubik daripada bombing Palestina ni, walaupun dia mau nak buat lagu mana pun, Israeliyah nak hamak ke, Amerika nak mari top bang ke, dia jangan mati situ. Itu makna kata iman mereka dan juga
mereka tu lawan, di situlah dikatakan mereka itu di sisi Tuhan tu berharga mereka dak. Itu mana kata gitulah.